Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar telah mengumumkan harga petrol RM1.99 bersasar pada anggota polis, pada tentera, pada perkhidmatan awam, pada GrabFood, pada e-hailing, pada penerima STI yang jumlahnya 5 juta orang ni, yang dengan menggunakan IC ataupun kad kerja ataupun lesen memandu. Satu perkembangan yang baik lah, kan? Satu perkembangan yang baik. Dan ada juga suara-suara sumbang, itu biasa. Suara-suara sumbang mengatakan kenapa hanya golongan bersasar, kenapa tidak keseluruhan rakyat Malaysia. Saya nak bagi tahulah. Bagi yang berpendapatan rendah, ini adalah mendapat membantu. Bagi yang berpendapatan tinggi 7-8 ribu sebulan, dia tak kisah pun. Walaupun 6 sen tu bagi mereka hanya kecil, tapi bagi kami yang di bawah ini 6 sen itu besar. Dia besar ya sebenarnya. Besar. Ya. Cuma tanpa disedari. Jadi tak usahlah kita nak sensasikan berita ini untuk kepentingan politik. Tak ada gunanya dah. Sebab apa? Rakyat boleh menilai. Yang mana baik dibuat oleh kerajaan, kita sokong. Yang mana tak baik, kita bangkang. Kan? Itu kita dah berdemo ramai-ramai. Akhirnya hari ini Anwar Ibrahim telah menunaikan tuntutan itu. Salah satunya menurunkan harga minyak. Akhirnya ada juga yang baik dia. Kan? Jadi kita tak naklah nanti adalah segelintir orang kita ni sanggup meminjamkan IC kepada orang lain untuk mengisi minyak. Ini yang kita takut demi sedikit upah. Ini yang kita takut. Ya. Sebab apa? Seorang tu boleh mendapat bekalan minyak petrol sebulan 300 liter. Kan? 300 liter ni banyak, 1,5 drum. Ya, 1 drum tu isi dia 209 liter. Mana 1 drum setengah. Ya, kalau kita hitung-hitung lah, tak banyak mana pun kita pakai, bukan kecuali lah yang berjalan hari-hari tu macam e-hailing, dia tak ada had. Macam GrabFood tak ada had. Kan? Sebab mereka ini berjalan sepanjang masa. Kan? Dia situ. Kurang-kurangnya dapat membantu. Pada kenderaan asing, tetap tak boleh isi guna RON 95. Tetap isi guna RON 97. Jangan pula nanti Petropam membiarkan, khususnya macam Johor dan Kelantan, membiarkan warga asing ni mengisi guna RON 95. Kan? Tegas sikit. Kan? Biar kita hilang satu pelanggan, tetapi subsidi kita tetap kekal di Malaysia, bukan dinikmati oleh warga asing, iaitu daripada Thailand ataupun Singapura yang mana tukaran keuangan mereka tinggi. Kan? Situ. Okey. Pak Don Ibrahim, hari ini saya nak ucapkan terima kasih. Ya, Datuk Seri, terima kasih kerana memahami hasrat kami.